Yang bagus orang tanya kat saya, tanjak ni untuk lelaki saja ke? Perempuan tak ke tanjak ke? Ni soalan dia ni saya tolong jawabkan lah. Tanjak ni memang untuk lelaki dan bukan untuk perempuan. Kalau untuk Sri Kandi dia tak pakai tanjak ni. Dan kalau perempuan ni dia lebih kepada tengkolok. Tengkolok. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh dapatkan buku ni. Okey, cerita ni tak habis di sini saja. Banyak lagi saya nak ceritakan. Jadi, korang kena ikuti kami ataupun follow Mantan Jak di TikTok. Apa-apa hal, follow saya.